Nampak pemirsa nyalakan dan permulaan yang baik daripada ujung sana. Kita dapat lihat pelumba yang berada di petak pertama perlumbaan meluru laju sekarang ini. Amat Jebat Sukan 9 yang berada di petak yang pertama nombor 19. Tapi kedudukan agak memang pada awal kita akan lihat ramai pelumba yang dapat melepasi rekod pertama dengan tiada sebarang insiden yang penting untuk mereka. Tapi akan ada satu kelompok yang besar, Mak Ali Imran, Ahmad Zul Hijri, Ahmad Muizzuddin yang berada dalam barisan hadapan ini. Tapi kita akan lihat bagaimana pelumba akan dapat untuk memastikan dalam kelompok hadapan. Biasanya selepas satu lap kita akan lihat kedudukan mereka. Hampir dengan Ali Imran di sekor yang keempat. Ya. Ali Imran hampir hilang kawalan di sana. So ini memberikan peluang untuk Ahmad Jebat dan larikan diri di depan. Kerana di sekor 5 dengan 6 tidak ada faktor slipstream sangat sampai di sekor yang ke-14. Tapi untuk membuatkan satu jarak di depan memang sukar di liga antarabangsa Sepang untuk kategori One Make Championship. Biasanya memang tidak boleh untuk lari jauh di depan, tapi sekarang ini cuba dilakukan. Seorang pelumba yang agak wahai keluar di bahagian belakang. Tapi di hadapan term 19 masih Ahmad Jebat yang tahankan kedudukan di tempat yang pertama, dan Afiq Syazani yang berada di belakangnya tempat yang kedua, nombor 30. Sebab Jebat tu lari tadi telah pun dapat dikejar oleh pelumba di belakang. Untuk jenta ni memang ambil masa dalam 2 minit 58, dalam masa 3 minit untuk mereka menamatkan satu lap, satu pusingan, 6 pusingan saja untuk perlumbaan ini. Jadi Ahmad Jebat yang dapat tahankan kedudukan di hadapan seketika. Dia bermula di petak utama permulaan yang baik oleh Jebat yang memiliki tempat yang kedua keseluruhan dengan mengumpul 73 mata. Pendahulu adalah Muhammad Akid, Muhammad Shah Karonisiam, mana dia menyertai kategori satu lagi, dan ini yang memberikan kelebihan kepada Ahmad Jebat. Kita nak lihat juga bagaimana Rajan Abdul Rakib, Raja Nur Fatihah, pemuda yang kita tahu prestasinya tahun ini agak baik. Tapi sekarang ni kita lihat terlebih dahulu selepas tamat satu lap bagaimana kedudukan mereka. Tapi dah nampak dah pecah kedudukan ini. Ali Imran, Ryan Qayyum, Jebat, Zulkarnain, Syah Zaifi, Adli Syafendi, Muhammad Afiq Syazani, Muhammad Zaini, Alif Muhammad Hafif, Ahmad Muizzuddin, Ahmad Nizam dengan Raja Abdul Rakib, Raja Muhammad Nur Fatihah ada dalam kelompok di hadapan. Kerana ada dua kelompok sekarang ni, Daniel, dan kelompok yang di hadapan ini ada 8 pelumba. Silap saya ada 8 atau lebih 8 pelumba sebenarnya yang berada dalam kelompok ini. 8 pelumba dalam kelompok hadapan ini. Nampak seperti mereka yang akan bersaing untuk menangi perlumbaan kerana ada gap dengan kelompok di belakang. Tidak seperti dalam R15 tadi yang rapat 26 pelumba, tapi ini ada 8 pelumba saja dalam kelompok utama. Ini memang sesuatu yang jarang berlaku dalam kategori One Make. Kita actually ada 3 kelompok itu. Kita ada kelompok depan, kelompok tengah dengan kelompok di belakang. So it's going to be interesting kalau kelompok ni boleh lari di depan. Kita ada satu motor di tengah. Ya, itu Merchant Alris Muhammad Maziz. Dan pasti apa berlaku pada Merchant Alris. Tapi kita tahu dia adalah kerana okey. 8 pelumba di hadapan yang sekarang ini. Merchant Alris yang terjatuh tadi. Tapi di hadapan 8 pelumba yang berebut untuk menangi perlumbaan dengan 41 Ali Imran, Muhammad Zul Hijri yang berada di hadapan. Sekarang ini baru mereka akan pasang strategi masing-masing bagaimana untuk menangi perlumbaan. Ada nampak grup yang kedua mulai rapat sedikit, mengekalkan momentum di hadapan
8 pelumba ini. Kerana saya pernah bertanya kepada pelumba ini, mereka berkata bahawa jika kelompok hadapan tu lebih sikit, lebih mudah untuk keluar nanti sewaktu return 15. Kerana ramai agak sukar, tapi ada seorang pelumba yang nampaknya lari jauh di hadapan sekarang ini. Ada gap yang cukup jauh dia tinggalkan. Adakah itu Ahmad Ali Imran, Muhammad Zulkifli yang berada di hadapan? Ya, itu adalah tak silap saya Ali Imran. Dan yang baik untuk Ali Imran dia tidak perlu sangat slipstream kerana dia masih kecil and lagi senang untuk dia tunduk dah di bawah. So it's going to be interesting to see whether Ali Imran ini adalah cabaran first test untuk mentality Ali Imran. Dia masih pelumba yang baru dalam sukan motor. So kita tahu Ali Imran ada bakat and it's going to be interesting to see macam mana dia rise to this challenge. Dua badan yang kecil ini memberikan kelebihan pada Ali Imran untuk mendapatkan jalur angin yang sesuai untuk dia dapatkan kelajuan. Ali Imran Jebat Terbadu Izzuddin, Chow Zaifi, Ryan Kayom, Alif Hafiz, Afiq Syazani, Rajan Rakib. Itu masih lagi kedudukan untuk pelumba di hadapan. Tapi saya rasa ada pelumba yang mulai dah sampai dalam kelompok hadapan ni. Di belakang terakhir adalah Danis Rifki, Nizam, Ahmad Haris, Ikhwan yang berada di belakang. Sekarang memang nampak ada gap. Kita lepas pusingan lagi akan tamatkan, tapi jarak yang ada pada Ali Imran, Muhammad Ali Imran ni akan jauh juga dengan melakukan masa terpantas di sektor yang pertama. Dia tidak ada slipstream, tidak ada siapa yang memberikan tekanan, tapi dilakukan masa terpantas sektor yang pertama sebelum dirampas oleh Syazil Hakimi Syazali yang berada di tempat yang ke-11. Kita lihat pada timing sektor pertama, Ali Imran sudah melakukan masa yang di satu set lagi laju dari pelumba yang lain. So impress dari Ali Imran, dia berjaya untuk maintain dia punya pace. Sekarang kita ada baki pusingan. Ya. Dan jarak sekali 1.7, dia makin jauh di depan. So dah bertukar sekarang ni 1.2 sekarang. Mungkin kumpulan belakang cuba untuk mengejar. 9.2 tak silap saya yang berada dalam kumpulan. 9.2 termasuk dari Rifki yang berada dalam kumpulan kedua. Sekarang ni Ali Imran nampak satu yang jarang kita lihat dalam perlumbaan One Week. Salah seorang pelumba yang dapat melarikan diri jauh di depan. Dan itu yang didapatkan oleh Muhammad Ali Imran, Muhammad Zulkifli. Sekarang ini kelebihan 1.2 saat di hadapan kumpulan belakangnya. Mak Jebat, Izzuddin, Chow Zaifi, Ryan Kayom, Alif Hafiz, Afiq Syazani, Raja Abdul Rakib dan Danis Rifki Nizam yang berada dalam kelompok. Ya, dia berada di belakangnya sekarang. Mereka perlu kejar Muhammad Ali Imran, jika tidak akan sukar bagi mereka bergantung kerana dia mengekalkan kelajuan yang ada. Dan di belakang mereka akan cuba untuk push. Kalau setakat ni kita nampak masih lagi dia kekal di tempat yang pertama dengan kelebihan yang agak jauh juga. Kalau tadi 1.2 saat, kita nantikan sekarang sampai ke garis penamat berapa jarak di antara Ali Imran dengan kelompok yang kedua berada di belakang. Seperti ada hunting pack di belakang Ali Imran. Kalau kita lihat pada top speed di pusingan yang sebelum ni, Ali Imran berjaya melakukan top speed 136.7 yang mereka di belakang 130, 131. So tanpa slipstream, Ali Imran still lagi laju dari mereka. So impressive dari Ali Imran, and then lagi impressive is dia dapat maintain dia punya pace di depan. Ya, selalunya seorang pelumba yang lari di depan tidak lama akan dikejar oleh pelumba di belakang. Tapi sekarang ni Ali Imran dapat mengekalkan kedudukannya di hadapan walaupun cuba dikejar oleh kelompok yang kedua. Kelompok yang pertama kalau dikatakan, kerana dia bukan kelompok, kerana dia seorang pelumba yang ada di depan. Ini 43 adalah kedudukan di belakang Arif Darish Muhammad Fuad bersama dengan Syazwan dalam kelompok di belakang menggunakan tempat ke 16-20 di depan. Sekarang ni kelompok yang pertama
dengan Raja Abdul Rakib bersama dengan Cahul Zaidi Adli Syafendi tempat yang 9. Saya menyangkakan Raja Abdul Rakib akan boleh ke depan, tapi dia ketinggalan sikit di belakang, mungkin menanti peluang untuk dia bergerak ke depan. Ini kelompok, tapi rasa ada pelumba di hadapan agak jauh. Adakah itu Ryan Kayum atau kerana itu bahagian depan? Dan seorang pelumba yang juga dapat lari daripada kelompok di belakang. Kita nak lihat nombornya. Syazani tak siap saya. Nombor 30. Ya, 30. Oh, dia telah mengambil alih. Afiq Syazani mengambil alih kedudukan di hadapan Muhammad Ali Imran. Dia dapat mengejar Ali Imran. Dan sekarang ada 2 pelumba yang berada di depan. Meninggalkan lain-lain pelumba jauh adalah Afiq Syazani yang berada di kedudukan tempat yang pertama, dengan Ali Imran turun tempat yang kedua. Pelumba di belakang perlu mengejar 2 pelumba ini. Jika tidak, mereka akan berlumba dalam kategori mereka sendiri, kerana nampak agak jauh mereka tinggalkan kumpulan yang berada di belakang ini, kelompok yang sepatutnya di kelompok yang pertama. Kerana sekarang kita lihat 1, 2, kemudian baru ada satu kelompok yang besar untuk dengan semua lumba yang mengejar dari belakang. Jarak tadi 1.267 yang Ali Imran tinggalkan telah pun dapat dikejar, dan sekarang Ali Imran kembali berada di tempat yang pertama. Lihat bagaimana yang kedudukan. Memang rapat sekali. Kita masuk ke 2 lap yang terakhir sekarang perlombaan ini. Jarak antara Ali Imran, Afiq Syazani tinggalkan Ryan Kayum belakang 25 saat. Daniel tu satu jarak yang jauh untuk perlombaan ini. 24 saat mereka tinggalkan. Syazani dia masih di bahagian dalam di selekor yang pertama. So ini actually boleh menolong Ali Imran dengan Afiq Syazani. Mereka dua-dua ada pace yang lagi tinggi dari kelompok di belakang, dan sekarang ni ada faktor slipstream juga yang akan menolong mereka. Dan dengan slipstream itu Ali Imran baru lakukan top speed untuk yang tertinggi untuk dia, dengan Afiq Syazani juga 141 km/h. Raja Abdul Rakib cuba mengejar. Dia tempat yang keempat belakang Ryan Kayum dalam kumpulan ini. Tapi dengan perbezaan 2.4 saat yang mereka tinggalkan, dan mereka pula bersaing satu sama lain. Ini nampak gayanya 25 depan memang ada kelebihan yang sangat besar untuk berada kedudukan 1 dan 2. Tapi antara Ali Imran dan Afiq Syazani, siapa yang akan menangi perlumbaan? Kerana kita ada baki 1 lap saja selepas ini nanti. Syazani melakukan sektor pertama yang terpantas. Sektor kedua bagi Ali Imran. Mereka tengah push untuk lap yang lagi laju dari sebelum ni, kan. Kita lihat memang jarak makin jauh. Ini 3.6 jarak antara Ali Imran dengan Afiq Syazani. Ali Imran dengan Raja Abdul Rakib. Ya, sekarang Ali Imran nampak macam Afiq Syazani yang berada di depan sekarang ini. Tapi di kelompok yang belakang, kelompok yang mengejar mereka sekarang. Tapi kelebihan Afiq Syazani yang berada di depan, betul. Ali Imran tempat yang kedua. Kemudian mereka jauh meninggalkan kelompok ini. Jarang kita lihat dalam perlumbaan one make dalam kategori ini. Selalunya mereka akan kedudukan yang agak rapat, tapi kali ini 2 pelumba di depan dapat lari jauh. Tapi Afiq Syazani lebih cemerlang sekarang yang berada di hadapan, meninggalkan Ali Imran Zulhijri. Sini sektor 3 yang terpantas memiliki Afiq Syazani. Dan itu adalah visual representation jarak antara mereka berdua yang di depan ni dengan kelompok di belakang. Ali Imran yang dah balik di depan nampaknya. Ini lagi sekali test untuk maturity dengan mentality untuk Ali Imran. Adakah dia nak cuba untuk tunggu sampai sektor 15, ataupun dia nak cuba untuk push and lari? Tapi sekarang ni Afiq Syazani
dia akan melakukan masih yang terpantas. Oh, actually no, Ali Imran 254.299. Afiq Zazani 254.323. Tapi sekarang ni Afiq Zazani ada kelebihan dengan slipstream untuk selekor yang pertama, dan dia akan masuk di bahagian dalam. Tapi jauh mereka tinggalkan kumpulan ini sudah 5 saat. Ini satu yang baru kita dapat lihat di litak ini. Apabila dalam perubahan warming seperti ini, mereka dapat lari jauh di depan. 2 pelumba yang dapat lari jauh. Hingga jadi perebutan tempat yang ketiga sekarang di antara kesemua pelumba yang di belakang yang kita sedang saksikan ini. Yang mana Raja Abdul Rakib yang berada di hadapan dalam kumpulan untuk merebut tempat yang ketiga, tempat terakhir di atas podium. Dan sekarang ini tampaknya Afiq Syazani yang berjaya minta Ali Imran. Tapi tadi Ali Imran dapat mencuri kembali tempat tu. Dan kita akan bersama nanti dengan 20 minit depan untuk melihat, salah saya di turn berapa, 12 atau 17, dia dapat kembali merampas kedudukan hadapan. Sementara perebutan tempat ketiga masih lagi rapat antara pelumba tempat yang ketiga sampai tempat ke-9. Antara Raja Abdul Rakib, Ahmad Ryan Qayyum, Danis Rizki, Daud Zaifi, Ahmad Jebat, Muizuddin dan Muhammad Ali serta Muhammad Ali Muhammad Hafiz. Ada 2 pelumba ni dapat sama ada dapat atau tidak Ali Imran sekali lagi mencuri kedudukan daripada Afiq Syazani. Battle yang ada di hadapan dari belakang, perebutan tempat yang ketiga dengan Rakib masih mempertahankan kedudukannya di hadapan. 4 pelumba dalam kumpulan yang kedua. Kumpulan ini yang terlibat dengan pelanggaran. Maju pasal kanan yang terlibat. Salah seorang daripada pelumba. Ini kelompok di belakang tadi ada 6 pelumba, tapi 4 nampaknya pun keluar dari perlumbaan. Tapi kita lihatkan 2 pelumba di hadapan ini. Siapa antara mereka? Mereka pun telah sampai di rekor 14. Nampaknya Afiq Syazani yang berada di depan. Ali Imran bawa kesilapan di sekor 14. Sekarang di kelompok belakang hanya tinggal 4 pelumba. Ya. Tapi kita boleh lihat Afiq Syazani yang ada kelebihan. Tapi Ali Imran ada kelebihan di laluan lurus. Dia laju sekali menuju ke selekor 15 antara 2 pelumba ini sekarang, Afiq Syazani dan Ali Imran. Ali Imran yang ada kelebihan dalam lurus sekali menuju ke garis penamat. Dia akan cuba untuk laju untuk sampaikan antara Ali Imran dan juga Afiq Syazani sekarang ini. Afiq Syazani yang masih berada di depan, tapi Ali Imran yang untuk sampai daripada dahulu. Ali Imran yang sampai serasa tempat yang pertama. Dan Rakib berjaya untuk di tempat yang ketiga. Bawa Ali Imran, Muhammad Zulkifli yang menggunakan laluan lurus di belakang dan di hadapan untuk merampas kedudukan tempat yang pertama. Memang jarang terlihat pelumba di dalam mik, tapi itulah dia. Muhammad Ali Imran, Muhammad Zulkifli berjaya menangi perlumbaan, menewaskan Muhammad Afiq Syazani, Muhammad Zaini tempat yang kedua. Raja Abdul Rakib, Raja Muhammad Nur Fatihah tempat yang ketiga. Tegurkan podium, kita tunggu nanti keputusan rasmi dengan Muhammad Ali Imran, Muhammad Zulkifli berjaya memenangi perlumbaan.